Adakah anak anda ni suka share makanan dengan kucing? Janganlah benda tu boleh beracun untuk dia. Coklat, bawang, jajan, kismis, anggur dan banyak lagi. Semua tu makanan manusia yang bahaya untuk kucing. Sistem badan dia tak boleh hadam benda tu. Jadi boleh rosakkan hati dan buah pinggang. Kadang anak bagi sebab sayang, tapi sebenarnya tengah meracun kucing tu secara perlahan-lahan. Justru ajar anak anda ni, anda perlu ajar cara betul sayang kucing. Bukan bagi makanan kita, tapi jaga kesihatan dia dengan menjaga apa benda yang dia tak boleh makan. Kita kena tahu yang memanglah benda kebanyakan makanan manusia ni tak boleh dimakan oleh kucing. Bagilah makanan kucing saja. Itu maksud saya.